Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah slide iaitu pelestarian alam. Hutan merupakan khazanah alam yang sangat penting kerana menjadi habitat pelbagai kehidupan, membekalkan oksigen serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem di Malaysia. Di Malaysia, hutan memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan alam sekitar. Namun begitu, aktiviti seperti pembalakan haram dan pembukaan tanah telah menyebabkan kemusnahan hutan. Oleh itu, pelestarian hutan amat penting bagi memastikan hutan terus dipelihara untuk generasi sekarang dan akan datang. Slide ini menunjukkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Apa itu maksud pelestarian hutan? Pelestarian hutan ialah usaha yang dirancang dan berterusan untuk melindungi, memelihara dan mengurus hutan secara lestari supaya hutan terus kekal dan dapat digunakan oleh generasi sekarang tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Pelestarian hutan merangkumi 5 perkara. Pertama, memelihara flora dan fauna. Kedua, mengawal penerokaan dan penebangan hutan. Ketiga, melindungi kawasan hutan daripada pembalakan haram. Keempat, menanam semula pokok. Kelima, mengurus sumber hutan secara berhemah. Kita pergi ke slide yang kedua, iaitu kepentingan pelestarian hutan. Pelestarian hutan sangat penting kerana hutan menjadi habitat semula jadi kepada pelbagai spesies flora dan fauna yang perlu dilindungi daripada kepupusan. Di samping berperanan menstabilkan iklim dunia dengan menyerap karbon dioksida dan mengurangkan kesan pemanasan global. Selain itu, hutan membantu mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh, menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air bersih serta menyediakan sumber ekonomi dan tempat rekreasi kepada manusia. Kepentingan pelestarian hutan merangkumi 5 perkara. Pertama, menjadi kawasan tadahan air hujan. Kedua, menstabilkan iklim dan mengurangkan pemanasan global. Ketiga, mengelakkan bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Keempat, mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Kelima, menjadi sumber ekonomi dan menjadi tempat rekreasi. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Ancaman terhadap hutan. Hutan semakin terancam akibat aktiviti pembalakan haram yang tidak terkawal. Pembukaan kawasan hutan untuk tujuan pertanian dan perumahan. Pembakaran terbuka yang mencemarkan udara serta pencemaran alam sekitar yang merosakkan ekosistem hutan dan menjejaskan kehidupan liar. Punca yang menjadi ancaman terhadap hutan. Pertama, pembalakan hutan. Kedua, pembukaan hutan untuk pertanian dan perumahan. Ketiga, pembakaran terbuka. Keempat, pencemaran alam sekitar. Selepas itu, ialah langkah pelestarian hutan. Pelestarian hutan boleh dilaksanakan melalui program perhutanan semula dengan menanam pokok baharu, penguatkuasaan undang-undang yang tegas terhadap aktiviti haram, pewartaan hutan simpan, pendidikan alam sekitar kepada masyarakat serta amalan menggunakan sumber semula jadi secara berhemah dan bertanggungjawab. 5 program yang dilaksanakan untuk pelestarian hutan iaitu yang pertama, penghutanan semula, yang kedua, pendidikan alam sekitar, yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang, yang keempat, kawasan hutan simpan, yang kelima, amalan guna sumber secara berhemah. Sehubungan dengan itu, setiap individu mempunyai peranan masing-masing.
Individu memainkan peranan penting dalam pelestarian hutan dengan mengurangkan penggunaan kertas, menyokong produk mesra alam, menyertai aktiviti penanaman pokok serta melaporkan sebarang aktiviti pembalakan haram kepada pihak berkuasa bagi memastikan hutan terus terpelihara. Slide yang terakhir, kesan jika hutan tidak dipelihara. Jika hutan tidak dipelihara dengan baik, pelbagai kesan buruk akan berlaku, seperti kepupusan hidupan liar, peningkatan kejadian banjir dan tanah runtuh, kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global, serta kekurangan sumber air bersih yang menjejaskan kehidupan manusia dan alam sekitar. Sebagai penutup lantai pembicaraan, pelestarian hutan membawa banyak kebaikan seperti melindungi habitat hidupan liar, mengekalkan keseimbangan ekosistem, mengurangkan pemanasan global, mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh, serta memastikan bekalan air bersih berterusan. Namun, jika usaha pelestarian ini diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan berkesan, ia akan menyebabkan kemusnahan hutan, kepupusan flora dan fauna, meningkatkan bencana alam, perubahan iklim yang ekstrim dan menjejaskan kesejahteraan kehidupan manusia. Sekian, Terima kasih.